Ceritanya macam ni guys. Ada seorang gadis ni yang merasakan dirinya terpaling cantik di dunia gara-gara membeli krim pemutih yang murah dekat laman media sosial. Mana taknya baru sebulan guna, muka jadi glowing, kulit jadi licin seperti telur. Tapi 2 bulan kemudian, kulit jadi hitam kebiruan, nipis macam kertas, jerawat bertimbun dan badan pun bengkak. Ini bukan cerita rekaan, ini adalah realiti berpuluh-puluh ribu rakyat Malaysia setiap tahun. Hari ini aku nak share benda yang ramai tak sedar, iaitu ubat dan kosmetik beracun yang sedang beredar luas. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM selalu rampas produk-produk seperti ini. Kenapa? Sebab ramai penjual telah campur bahan racun berjadual yang dilarang dalam kosmetik. Bahan-bahan ini yang hanya sepatut ada dalam ubat doktor, tapi mereka masukkan dalam krim muka, sabun, pil kurus dan jamu supaya cepat nampak efeknya. Akibatnya, cantik sementara tapi rosaknya kekal. Antara racun-racun yang ada dalam produk tersebut adalah steroid macam beta-metason yang ada dalam krim muka atau ubat sakit sendi. Kesannya, muka memfis menjadi bengkak, kulit jadi nipis dan mudah luka, tekanan darah naik, tulang rapuh dan boleh menyebabkan ketagihan. Kalau berhenti tiba-tiba, badan boleh jadi sangat teruk. Merkuri dalam krim pemutih, kesannya kulit jadi merah, gatal, kemudian merosakkan saraf, buah pinggang rosak, bahkan boleh menyebabkan masalah ingatan. Merkuri yang terkumpul dalam badan ni memang susah untuk dikeluarkan. Hydroquinone dan tretinoin, kulit jadi putih serta-merta. Tapi kesannya, kulit kering teruk, menggelupas, iritasi dan paling teruk, ochronosis, iaitu kulit jadi hitam kebiruan kekal, macam arang. Jangan tertipu dengan review palsu. Jadi macam mana nak selamat? Download Pharma Checker, iaitu aplikasi rasmi KKM sekarang. Imbas hologram Pharmatech pada kotak ubat. Terus tahu asli atau palsu. Semak nombor MAL untuk ubat atau NOT untuk kosmetik di website npra.gov.my. Kalau produk tu janji putih 3 hari, kurus 7 hari atau ubat mujarab tradisional tanpa label jelas, buang jauh-jauh. Beli je dari farmasi berlesen atau jumpa doktor. Kulit cantik tu penting, tapi kesihatan lebih penting. Jangan biarkan ketamakan penjual rosak